Okey, ini link untuk download. Okey. Saya tulis sini lah. bit.ly/access leadwave blaster ya. Klik download kat situ. Kemudian pergi dekat titik 3 ni dan klik download. Kemudian kita save dekat kita punya komputer. Klik kat sini dulu. Okey, ni dia tak boleh scan sebab file ni besar sangat. Tapi ketika kita upload dia, dia dah scan lah. Cuma dia nak scan bila kita download tu, dia tak dapat nak scan sekali sebab file besar. Okay, saya save dekat desktop. Kita klik kat sini. Tengok 3 minit. Dia tengok kelajuan kita punya line internet lah. Sebab saya punya line internet ni tak berapa kuat. Jadi ambil masa sedikit untuk download. Okey, dah siap. Ni dah ada sini. Okey, file ni adalah file zip kan. Nampak ada gambar zip ni kan. Kita klik dekat situ. Nanti dekat bahagian atas ni dia ada klik extract all. Klik dekat situ dan kita extract dia. Extract ni maknanya kita buka zip dia. File tadi bila kita nak upload ke G Drive, kita kena zip kan. Dan bila kita nak upload, kita download, kita akan download dalam file zip. Okay, ni saya dah buka zip dia. Okay, ni file asal tadi. Ada zip, sebab dia ada gambar zip. Ini file yang kedua yang saya dah buka zip dia. Okay, klik yang dah buka zip ni. Okay, dekat situ ada leadwave blaster. Okay, dekat sini ada 3 file. Kalau nak baca yang ni. Ni ada maklumat info. Apa-apa yang terbaru nanti saya akan update kat sini. Tunjukkan. Dan ada satu lagi file. Ini akan terus pergi ke website. Okay. Masa ni saya tak update lagi dekat website ni. Nanti kalau apa-apa update ke apa pun saya akan update dekat website ni, dekat blog ni. Dan nak tengok lesen yang dah beli pun tak ingat saya nak update dekat blog tadi tu. Kemudian file ketiga, ini adalah file yang kita nak install. Klik dekat situ. Okay, dia akan keluar macam ni, amaran. Okay, ini antivirus dekat Windows. Dia tanya ini betul ke kita nak install ni. Klik dekat situ klik situ, nanti dia akan keluar macam ni. Baru akan keluar ni run anyway. Klik dekat sini. Okay, kita akan diberi 2 pilihan. Jadi saya tutup yang belakang tu. Okay, untuk install kita nak install dekat semua user ataupun dekat user kita saja. Biasanya saya klik anyone lah, semua user. Sebab kita punya window. Okay, masa kita install dia akan bagi amaran lagi sekali ni. Betul ke kita nak install leadwave ni. Klik je install kan. Okay, kemudian ni pilih folder mana kita nak install dan kita biarkan diinstall. Okay, sebab leadwave ni tuan-puan download daripada folder yang saya bagi. Mana boleh dipercayai lah sebab tuan-puan bayar beli kan. Nanti kalau tuan-puan download daripada sumber yang tak diketahui, kena hati-hati, takut bila install tu terinstall dengan virus sekali. Takut installer tu dia orang dah hack, dah masukkan virus dalam tu kan. Okay, dah siap install. Klik dekat finish. Okay, itu sahaja cara nak install leadwave ni. Okay, bila lepas install dia akan keluarkan ikon kat sini. Okay, jumpa lagi dalam video yang seterusnya.